Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita ada satu biji Mini Cooper F60. Okay, Mini Cooper S. So owner concern dengan kita, okay? Sini Zirul, close up kat sini sikit. So untuk engine oil service, rear brake pad. Okay, tapi ada satu lagi masalah. Dia ada concern engine oil, rear brake pad dengan drivetrain. Kenapa saya cakap drivetrain? Okay, korang boleh close up kat sini. Okay. So kereta dia mengalami masalah misfiring di silinder 4. Okay, 1, 2, 3 okey. Tapi jangan tertipu. Boleh jadi kemungkinan lain macam saya cakap. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kereta ni bila kita test tadi, ada faulty dekat injektor nombor 3. Okay, injektor nombor 3, initial coil nombor 4. Nampak ni? Nampak fault counter dia naik sampai 200 lebih. Dan makin naik. So, kita cuba bagi korang close up, bagi korang seboleh-bolehnya nampak comparison antara injektor, macam mana kita nak confirmkan injektor tu okey ataupun tidak. So, kita buat actuation test untuk kita test injektor tu. Okay. So ini kita nak buat test, directly test untuk injektor ni, untuk kita confirmkan injektor tu okey ataupun tak. Okay, saya sesuaikan letak mic kat sini. Nampak? Kereta bunyi kena mati. So kita test untuk nombor 2 pula. On. Cuba nampak ketara perbezaan enjin tu. Off. Okay. Kita pergi dekat silinder nombor 3. Okay, silinder 3 on. So nampak tak ada perubahan. Off. On. Okay, kita pergi kat silinder nombor 4. On. Nampak enjin tu dah shaking, dah bergoyang. Okay, off. Okay. So, itulah cara kita untuk confirmkan bagaimana injektor, coil, untuk kita test dia punya, orang kata, kefungsian dia. So, kalau untuk spark plug, kita kena buka, kita kena test lah. Tapi kalau macam ni case, sebab kita dah swap coil 3 pergi ke 4, so sekarang dekat nombor 4 lah. So, itu antara punca masalah yang owner ni concern, sebabnya kenapa naik drivetrain. Untuk drivetrain ni pula, okay, saya ceritakan sikit, dia banyak punca boleh jadi. Okay, untuk BM Mini Cooper, ada elite pun boleh jadi drivetrain light on. Macam kita ni mengalami masalah, orang kata, penghantaran bahan api lah. Bahan api dan orang kata dia punya ignition, spark untuk pembakaran api. Minyak ada masalah, api pun ada masalah. So kereta ni kita dah dapat detect masalah tu berpunca daripada the ignition coil sini dan injektor dalam ni. Nampak sini dah. Bawah fuel rail ni ada injektor. Tapi untuk nombor 3, so kita tukar dua barang tu dulu, settle masalah. Drivetrain takkan pop up dah, owner terus boleh pecut naik atas highway. So okay, kalau korang mengalami masalah yang sama macam gini untuk Mini Cooper, tak kisah, whatever kereta boleh dering kita. So jangan lupa like, follow, komen dan share untuk video seterusnya.